bila kita saman, hukum je disuruh kita bayar tak? Disuruh kita bayar. Bayar je lah. Bayar. Jadi kalau nak tanya hukum Islam, dia lain. Kita kena saman, sama ada kena saman dengan custom, kena saman dengan pejabat Jabatan Pertanian atau apa sajalah. Kod terma, setiap saman dikeluarkan itu, dia ada terma-terma dia. Saman ini, jika tidak dibayar, begini. Kalau dibayar, begini. Ada saman yang jika kita tak bayar, tak boleh dalam Islam. Kerana awak melakukan kesalahan yang dalam Islam juga, kesalahan itu dia anggap berat. Contoh, langgar lampu merah menyebabkan orang lain yang guna hijau, semua aksiden. Awak punya pasal. Maka awak disaman, awak berhak didenda di sisi agama juga. Bukan saja di sisi pemerintah. Jadi kalau itu wajib bayar.